Apa khabar YouTube? Hari ni ada masa sikit nak tukar handlebar ni lah. Handlebar ni nak pasang ni RX King punya handlebar. Tapi kena potong sikit lah dalam 1 inci each end. Potong kan tak mahu lebar sangat. Problemnya pasal handlebar ni pakai riser. Saya nak cuba tak nak pakai riser. Tu cari handlebar tinggi sikit. Dan dia punya klem bawah ni saya kena cari. Tengok macam mana lah. Pasal kalau pakai riser ni takut tinggi sangat. Dia nanti clutch cable ataupun tali minyak ni akan tegang. Jadi saya nak buangkan riser ni, tapi gunakan handlebar tinggi sikit supaya dapat balance lah. Ni lepas tu ni shield ni pun saya nak kemas kini. Clutch lever FZ ni old school betul lah. Jenis satu skru kan. Pada jenis satu skru ni bukan yang jenis macam ni, dua skru. Jadi satu skru ni susah, dia kena tarik keluar kot tepi. So cara mudah nak sukat lubang ni kan. Ni ada index hole kan, lubang. Apa saya buat, saya akan drill satu lubang dekat pipe plastik. Saya masukkan pipe plastik ni, nanti saya sukat berapa banyak saya nak kena potong. Tu saya letakkan kepada handlebar baru dan titikkan sikit dengan center punch. Lepas tu saya drill lah 5mm punya lubang kiri kanan. Jarak ni kiri dan kanan kadang-kadang tak sama. Jadi saya buat dua lah. Saya buat dua template. Ini banyak motor saya akan pakai guna benda ni. Dua template ni. Dan nanti saya measure dan potong. Ini cara marahin untuk tanda lubang. Jadi apa saya buat, saya ambil pipe elektrik tu, conduit tu. Susah sangat tangan, ada satu, dua. Okey, apa saya buat, saya lubangkan 5mm. Saya alignkan lubang tu dengan inilah, dengan lubang lama kan. Lepas tu kita potong lah, ngam-ngam lah pipe ni, panjang mana kita nak. Lepas tu kita letakkan dekat pipe baru. Ni pipe ni saya nak potong 1 inci gitu. Nanti saya akan letak yang baru tu, yang template tu letak sini. Lepas tu saya tandakan lah. Lepas tu saya drill. Ni cara murah lah, cara mudah untuk tak payah nak buat sukatan susah-susah sangat. Kiri dan kanan saya buat benda yang sama. Selamat potong dengan jayanya. Tak perlu menggunakan mesin kedabak ni. Menggunakan tube cutter. Macam saya cakap lah, pasal tube ni hollow, jadi mudah sikit lah. Kalau tube solid macam tu, Pro Taper tu, sakit. Ataupun macam motor saya buat minggu lepas, Royal Enfield, tak boleh pakai ini. Kena guna benda datang ni. Saya pernah buat untuk Pro Taper untuk Honda PCX. Memang saya masa mula-mula saya bergunakan ni, saya ingat mudah. Seksa je amat. Jadi untuk handlebar yang tebal, gunalah angle circular cutter ni. Tak berbaloi pasal terlampau susah. Atau hacksaw boleh guna, tapi nanti takut dia sengit kan. Jadi cara yang untuk bagi dia betul-betul square, ni salah satu yang terbaik lah. Ataupun yang itu dia boleh buat square. Okey, saya nak sambung, nak tebuk lubang kat sini, index hole. Lepas tu sebelum tu saya nak titikkan dulu kat mana saya nak drill. Lepas tu saya nak mount sini untuk jadikan dia sebagai clamp lah. Okey, handlebar dah mounted temporary. Nasib baik saya ada clamp daripada Honda PCX saya. Sebab motor ni saya beli second hand, jadi clamp dia sebelum entah ke mana dah. Dia ngam lah, boleh pakai. Ni template yang saya buat daripada tube PVC elektrik tu. Saya dah tebuk lubang sebagai template. Nanti saya nak buka balik handlebar ni. Dekat bawah saya akan titik lah dengan center punch kat sini. Lepas tu saya mountkan balik. Saya akan drill lah, pasal susah nak pegang kan. Saya akan drill 5mm. Sama lah kiri kanan. Tak nak bagi lari, saya taruh tape ni lah. Pasal saya dah measure cun-cun. Nanti saya taruh tape. Kat sini pun nanti saya nak taruh tanda. Nanti saya nak mountkan dia, senang lah.
Itu je lah. Minta-mintanya tak ada masalah lah. Kadang-kadang kita ada benda-benda yang kita tak nampak tu akan datangkan masalah kan. Pemasangan asas dah selesai. Handlebar baru ni tinggi sikit daripada handlebar lama ni. Tapi handlebar lama ni rasa berat lagi. Pasal dia kan, rasanya yang handlebar lama ni ujung dia ni ada besi kan. Yang ini kita hollow, jadi kita gunakan bar end punya mounting yang jenis buka tu. Nak adjust sikit-sikit je lah. This end ni rasa terlebih sikit, tapi itu tak ada apa, kita boleh adjust bagi dia elok balik. Dia punya grid tu kita boleh adjustkan, keluarkan sikit. Tengoklah bila perlu lah kan. Dan ni sekarang nak pasang jajan-jajan lain lah, macam USB, GPS dan satu lagi apa tu, shield saya nak pasang balik lah. Shield yang tu, shield tu pasang balik. Dan kalau boleh saya nak pasang tempat botol air dah sekarang dekat bawah ni. Bawah ni saya cabutkan dulu. Saya ada dia punya holder tu. Tengok lah, kat situ pun tak ada ganggu. Cuma dekat situ saya kena ada crash bar. Actually motor ni tak perlu crash bar pun. Crash bar ni buat menyusahkan kita je untuk buat kerja. Seboleh-bolehnya kita boleh mount botol air tu, tak payah crash bar. Tapi tengoklah kalau boleh kita mount. Pasal handlebar ni sekarang dah panjang sikit, mungkin ada ruang. Bila handlebar dah ditinggikan, throttle cable bermasalah sikit lah. Kalau kita ikut routing yang biasa, dia akan jadi tegang. Dan bila kita pulas ke kanan, nanti RPM naik. Tak elok lah kalau kita nak buat cornering kan. Untuk U-turn ke apa ke, mungkin tak masalah. Jadi routing sekarang kena buat ikut lain. Jadi dia masih ambil lengkuk belah kiri ni. Instead of dia naik, dia pergi ke bawah, saya naikkan ke atas ni. Ke atas, bawah kunci, juluk pelan-pelan bawah kunci, dan dia turun. Dia turun kat sini dan pergi ke throttle lah. Bila ini dah tak adalah tegang sangat lah. Dia masih ada play jadi tak adalah masalah. Sebelum ni pun bila owner lama dah tinggikan handlebar, mungkin ada juga sikit-sikit problem dari segi throttle cable tu. Ni sekarang dah okey lah, kita routingkan dia. FZ ni dah panjang dah, jadi susah nak cari yang lebih panjang daripada FZ. Hanya boleh kita buat is routing je lah. Bila routing tu cantik, tak ada stress, okey lah. Nak tukar pun tak apa susah, cuma tangki kena tarik sikit atas. Ni saya buka semua tangki pasal saya nak tengok macam mana betul-betul buat first time. Kalau ikutkan tak payah buka tangki, kita tarikkan sikit ke atas pasal kita nak dapatkan kepada throttle body ni. Okey, saya nak kemaskan balik lah throttle body ni semua, letakkan balik tangki, dan saya nak test motor ni kiri kanan. Lepas tukar handle, penting kita check, kita pergi ke kiri, ke kanan, RPM tak naik ya. Jadi kalau RPM tak naik, menandakan tak adalah kabel tu tertarik. Sebelum ni dia naik sikit lah, walaupun handlebar yang lama tu. Saya dah shortcutkan sikit kabel tu. Kalau saya nak cari kabel yang lagi panjang, rasa tak dapat lah untuk FZ ni. Ni dah okey lah. Kita tengok wire kabel dia lalu ke sini, dia tak ada stress, kita biasa boleh tarik. Penting tu lah. Okay lah, saya nak restore balik. Tangki pun saya baru masuk. Buat handlebar, buka semua, check balik motosikal. Ya Rabbi, kosong. Brake ada lagi. Dia tadi kosong saya top up. Tapi saya rasa macam ada leaking hose ni. Jadi hose ni satu set ni sampai ke bawah. Elok tukar lah. Buat masa ni saya pasang dulu sementara. Tapi tak boleh lama lah. Asal yalah sistem brake kan.
Nanti saya akan tukar ni, hose ni. Beli kat Shopee pun boleh. Nanti kita tukar lah. Boleh check sekali lah sistem brake belakang ni. Apa pun saya kena buat dalam minggu ni jugalah. Saya minggu depan saya nak ride. Okay, siap. So hari ni saya dah buat beberapa benda lah. Yang penting sekali handlebar saya dah tukar. Jadi handlebar ni lebar sikit, tinggi sikit daripada stok. Dan saya buang riser yang ada pada motor saya ni, saya buang. Ini PCX punya, saya gunakan PCM punya clamp. Okey lah, boleh ngam. Tali minyak saya kena reroute sikit dan adalah ni saya nak betulkan sikit. Clutch cable ni walaupun nampak macam tegang tapi tak adalah. Keadaan yang berbahaya ada, boleh dapat sikit lah play. Tali minyak pun ada play. RPM tak ada naik kalau kita belok ke kanan ke kiri. Kabel clutch ni tadi saya buka pasal nak buat ni. Ni pun saya nak restore balik lah ni. Taruh kabel tie ikat kan. Saya cadang nak tukar kepada hydraulic clutch tapi tengoklah dulu macam mana. Pasang balik saya punya shield ni. Lagi satu yang saya jumpa minyak ni, minyak brake dah kering. Minyak brake ni sini kan dah kering. Problem pada hose ni. Hose ni dah crack belah atas. Jadi saya dah order baru dekat Shopee, nantilah dapat, nanti saya akan tukar lah. Lain-lain tak ada apa. Okey, bagus. Pasang balik semua motor ni dan saya buat trial run lah. Okey, minggu depan saya nak pergi Fraser. Jadi saya kena siapkan minyak brake tu dalam minggu ni juga. Once saya dapat spare, senang je, kena buka ni, lepas tu bawah tu lah kita kena adjust sikit. Tayar dah ada sikit je lagi lah tayar ni. Saya nak tukar lah nanti. Tengoklah bulan depan ke bulan lagi satu ke. Sebelum jalan jauh lah. Buat masa ni saya tak ada nak jalan jauh sangat lagi. Dekat-dekat je. Dekat maksud saya dalam negara lah. Kalau jalan jauh tu saya akan pergi ke Thailand. Mungkin lambat sikit lah. Paling awal pun mungkin bulan 10 ataupun bulan 11. Saya tak tentu lagi. Pasal dah buntu dah mana nak pergi. Okay YouTube, itu saja hari ni punya kerja. Jajan-jajan ni untuk GPS mount ni saya akan pasang balik. Dan nampak clean sikit lah handlebar ni. Pasal saya dah buang bar riser dah. Okay YouTube, terima kasih. Bye bye.